Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Masri Muhammad Channel dalam siri Malaysiaku episod yang ke-61 kali. Marilah kita sama-sama berdoa agar negara kita Malaysia sentiasa dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat dan kawan-kawan yang baru saja masuk ke channel saya ini, harap dapat subscribe dahulu. Mudah-mudahan ianya membantu saya untuk berkembang di masa-masa yang akan datang. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, sumber tenaga manusia ataupun sering disebut sebagai modal insan atau dalam bahasa Inggerisnya human capital adalah faktor utama pembangunan dan kelangsungan sesebuah organisasi maupun sesebuah negara. Modal insan yang dimaksudkan di sini sering dirujuk kepada keupayaan tenaga kerja yang berilmu, berkemahiran dan juga berintegriti tinggi. Oleh itu, kejayaan dan kemajuan sesebuah organisasi ataupun negara tidak akan terhasil tanpa usaha membangunkan modal insan yang berkualiti. Sehubungan dengan itu, baru-baru ini ada satu berita yang agak menggembirakan kita. Kuala Lumpur, ibu kota negara kita, muncul sebagai antara kota dengan modal insan terbaik dunia. Menurut laporan terbaru oleh The Oxford Economics, bagi tahun 2025, Kuala Lumpur berada di kedudukan ke-16 dunia dan yang terbaik di peringkat ASEAN dari segi kekuatan modal insannya. Hakikatnya Kuala Lumpur yang menjadi kebanggaan kita rakyat Malaysia bukan sahaja dikenali dengan mercutanda ikonik seperti Menara Berkembar Petronas, Menara Merdeka 118, tetapi di sebalik bangunan pencakar langit dan kepesatan ekonominya tersembunyi satu kekuatan sebenar Kuala Lumpur, iaitu sumber manusia atau modal insannya yang berkualiti. Kejayaan Kuala Lumpur ini mengatasi bandar-bandar ibu kota ASEAN yang lain seperti Bangkok, Singapura dan juga Jakarta adalah sesuatu yang membanggakan. Lebih manis lagi, Kuala Lumpur berada di tangga ke-16 dunia, mengatasi Bangkok di tangga ke-27, Singapura 41 dan Jakarta ke-75. Maklumat ini bukan calang-calang ya, ianya dikeluarkan oleh The Oxford Economics, sebuah firma antarabangsa yang berwibawa daripada United Kingdom. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, sebelum kita pergi lebih jauh dan mendalam, kita lihat dahulu apa yang dimaksudkan dengan modal insan ini. Secara mudahnya, modal insan ini merujuk kepada nilai yang dimiliki oleh manusia dari segi pengetahuan, kemahiran, kreativiti, pengalaman dan juga kesihatan yang membolehkan mereka menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan juga sosial sesebuah organisasi atau negara. Sebab itu sering dikatakan bahawa jatuh bangun sesebuah bangsa dan juga sesebuah negara itu bergantung sepenuhnya kepada kualiti yang ada pada sumber manusianya. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, salah satu indikator yang digunakan oleh The Oxford Economics ini dalam membangunkan Human Capital Index ini ialah berkaitan dengan pendidikan dan kapasiti ilmu. Faktor ini boleh kita perjelaskan lagi melalui maklumat-maklumat seperti bilangan dan juga kualiti universiti yang ada, output R&D daripada universiti berkenaan, peratus penduduk dengan pendidikan tinggi serta bilangan pelajar antarabangsa yang ada. Sehubungan dengan situasi ini, kita dapati ada sekurang-kurangnya dua faktor utama yang menyebabkan Kuala Lumpur mencapai tahap skor yang tinggi di dalam indeks human capital ini. Yang pertama, kluster universiti penyelidikan yang kuat.
Di kawasan Lembah Kelang itu sendiri menempatkan beberapa universiti terbaik Malaysia dengan ranking global yang tinggi, yang mana telah menghasilkan ramai graduan dan penyelidik. Dari segi universiti awam yang utama, kita dapati bahawa Universiti Malaya umpamanya sekitar kedudukan 58 dunia dalam QS World University Rankings 2026 dan satu-satunya universiti di Malaysia di dalam kelompok 100 terbaik dunia. Kemudian diikuti dengan Universiti Kebangsaan Malaysia sekitar 126 ranking dunia dan juga Universiti Putra Malaysia UPM pada ranking sekitar 134 dunia. Kemudian itu, universiti swasta juga semakin menonjol di dalam ranking antarabangsa yang utamanya ialah Talis University sekitar kedudukan 253 dunia, UCSI University sekitar kedudukan 269 dunia dan Sunway University sekitar kedudukan 410 dunia. Saya paparkan di sini top 20 universiti terbaik di peringkat ASEAN menurut QS University Ranking tahun 2026. Termasuk di dalam senarai ini ialah 6 universiti yang berada di Kuala Lumpur dan juga Lembah Kelang, iaitu Universiti Malaya, ketiga terbaik ASEAN dan 58 dunia. Kemudian itu Universiti Kebangsaan Malaysia, keempat ASEAN dan 126 dunia, serta Universiti Putra Malaysia, kelima ASEAN dan 134 dunia. Termasuk juga di dalam senarai ini 3 universiti swasta di Lembah Kelang, iaitu Talis University, UCSI University dan Sunway University. Secara keseluruhannya, maklumat ini menunjukkan bahawa Kuala Lumpur dan kawasan Lembah Kelang adalah satu kawasan kluster universiti antara yang terbesar di Asia Tenggara. Faktor kedua yang menyebabkan skor yang tinggi di dalam Human Capital Index bagi Kuala Lumpur ini ialah yang berkait dengan dasar kerajaan menjadikan Malaysia hub pendidikan serantau. Jadi sejak tahun 1990-an lagi, kerajaan Malaysia telah melaksanakan satu dasar untuk menjadikan negara ini pusat pendidikan antarabangsa. Jadi antara langkah-langkah yang telah dilaksanakan termasuklah penubuhan banyak universiti awam dan swasta, menggalakkan universiti terkemuka dunia membina kampus cawangan di Malaysia dan menggalakkan kemasukan pelajar-pelajar antarabangsa. Perkembangan ini telah menjadikan Kuala Lumpur dan Lembah Kelang sebagai pusat pendidikan terbesar di negara kita Malaysia dan menjadi tumpuan pelajar-pelajar baik di peringkat nasional ataupun antarabangsa. Saya tunjukkan di sini bandar terbaik dunia untuk student dalam tahun 2026, di mana kita lihat Kuala Lumpur berada di ranking ke-12 dunia, satu tangga sahaja di belakang Singapura. Hanya 2 kota ASEAN saja tersenarai di dalam ranking dunia ini yang diukur berasaskan kepelbagaian pelajar, kemampuan kos, prospek pekerjaan dan keseluruhan pengalaman international student yang belajar di setiap bandar. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, sebagai rumusannya, kedudukan Kuala Lumpur yang tinggi dalam indeks kualiti modal insan ini mencerminkan tahap kemahiran pendidikan dan juga produktiviti warga kota yang tinggi. Kedudukan ini telah mengukuhkan keupayaan Kuala Lumpur untuk menghasil, menarik dan juga mengekalkan sumber tenaga yang berkemahiran tinggi.
dengan kedudukan sekitar 16 dunia bagi human capital ini, kita lihat Kuala Lumpur jauh mengatasi bandar-bandar lain di Asia Tenggara seperti Bangkok, Singapura dan Jakarta. Maka salah satu daripada hasil pencapaian ini kita lihat Kuala Lumpur sekarang ini telah menjadi lokasi pejabat serantau syarikat-syarikat global dalam sektor keuangan, teknologi dan juga perkhidmatan, sekaligus mewujudkan pasaran pekerjaan berasaskan pengetahuan. Hakikatnya pembangunan modal insan yang berkualiti ini tidak wujud sekelip mata sahaja, tetapi telah dirancang sejak tahun 2006 lagi apabila kita melancarkan rancangan Malaysia ke-9. Terima kasih banyak kerana sudi menonton video saya hingga ke akhir. Sekiranya anda suka dengan video ini, sila subscribe, like, komen dan juga share video ini. Mudah-mudahan ianya dapat ditonton oleh lebih ramai lagi kawan-kawan kita di luar sana. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video saya yang akan datang. Salam hormat, salam ceria dari saya, Masri Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.